Hai semua, hari ni hari Sabtu. Aku berada di JB City Square, Johor Bahru City Square Mall, untuk kita mengambil Rescue Collection OCBC Cycle. Dibuat dalam Decathlon. So korang tengok background aku ni barang-barang Decathlon lah, untuk musim sejuk kan. So kita tengok dia punya cycling collection. Okey ke tak okey? Jom saksikan video ini. JBCS. Decathlon JBCS berada di tingkat 1. Ya, inilah dia OCBC Cycle, first ever city ride in Johor Bahru 14 Disember besok. So part 2 dengan 21 km, aku masuk 21 km saja sebab aku nak bawa folding bike. Alright, so CPC Cycle Pack Collection masuk dalam. So agak ke dalam juga. Di sini pula. Banyak poster dia untuk memberitahu kita kat mana, which is bagus lah. Okey, dah nampak dah. Okey, nampak macam tak besar sangat lah. Okey saja. Tak adalah beratur panjang sangat. Ni semua dah bawa bag cycling ni. Sampai kot. Okey, so ni counter dia. Counter ada 5 terbaik. And then kat sana ada map. Kat sini ada merchandise untuk OCBC lah. Sekejap kita check it out. Start dekat MBJB 4. Okey. Scan QR saja. Dia dah tak start kat dataran bukan Jabat MBJB tu betul. Ada route dia. Jauh sikit lah. IC. Siap. Okey. Nanti untuk ini potong, lepas tu masuk dekat dalam dekat merch tu lucky draw. Lucky draw, okey. So inilah bag yang kita dapat. Tote bag ni cantik weh, besar pula tu dan berkualiti. Cuma design dia agak macam ni, macam dia lekat je lah kan. Brompton Malaysia. So dalamnya kita akan dapat bib number lah. Okey, bib number untuk letak kat basikal. Kita dapat payung weh, patutlah berat. Ini kenapa? Dapat payung. Menarik. So kita dapat voucher Eco Lifestyle Health. Yang ni information sebab asalnya start dekat dataran bandaraya JB, tapi dah tukar kepada pejabat MBJB. Okey, itu saja yang kita dapat. So sikit je lah barangnya. So dia ada sediakan juga mat untuk korang check bib korang, dan dia pakai ni portable monitor daripada Arzopa. Cantik portable monitor ni. Menarik. Terus cucuk pakai USB-C saja. Tak pakai HDMI. Belakang kita ada general information lah. So ini route dia. Total route distance sebenarnya 21 km saja melalui bandar JB. So kalau yang masuk 42 km, 2 loop lah. Aku masuk 21 km je lah, sebab tu aku bawa folding bike je. So asalnya mula-mula kita nak start dekat dataran. Kan. Tapi dia dah tukar lah kepada MBJB. Sekejap lagi aku nak pergilah kat mana MBJB ni, nak parking kat mana. Sebab ada juga beberapa tempat nak parking ni. Tengok ni, pejabat kat sini parking sampai ke sebelah sana lah. Mungkin lah ada orang yang daripada Danggar Bay tu nak pergi starting line tu berbasikal kan. So mungkin aku parking kat sini lah, Tabung Haji ataupun Wisma Persekutuan. So tengok nanti sekejap lagi macam mana, jauh ke tak. Water station ada 1, 2, 3 ada 3 water station. KM ke 8, 10 dan juga yang terakhir lah 21 dekat main area ni. Tu cara arrival 5.30. So start flag off pukul 6.45 lah. So aku solat kat sana terus lah, dan dijaga habis lebih kurang 9.30. Dan ada lucky draw juga. Push bike mana ada. Cut off time 4 jam So kita akan dapat bicycle number letak ke depan handlebar, body number dekat belakang, timing chip ni dekat body number tu lah. So ni cara nak pasang, senang saja. And then safety jangan lupa, know your lane, stay alert, cycle in straight line, safety light jangan block, dan pastikan ada helmet. So ada lucky draw, kena potong nombor tu. Okey. Ada voucher dari Decathlon bang. Okey, baik. Kena guna hari ni juga. Hujung sampai hujung tahun ni bang. Okey, sebab kalau event lain dia kena hari ni juga. Ada serta je tu. Aduh. Okey, terima kasih. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Oh, menang motor? Ya? Boleh scan dan follow. Aha. IG, lepas tu dapat free travel bottle. Okey, boleh. Follow OCBC. Okey, terima kasih. Okey, so ini travel bottle dia. So aku rasa dia macam kalau sebelah sini kau nak letak sabun mandi, shampoo, ubat gigi ke kan, yang korang punya khas, bolehlah letak kat sini. So agak menarik juga. Benda free, kita ambil saja. Untuk cycling besok aku akan gunakan jam Amazfit Balance 2, jam multi-sport. Boleh track cycling, running apa semua, banyak 150 lebih sport. And then dia ada GPS, multiple GPS, multi-band dan juga offline map. So dah mudah. Kalau korang minat, link aku dah sediakan dekat bawah. Okay guys, itulah saja untuk video kali ni. Memang short and simple sebab dekat Race Kit Collection untuk OCBC ni tak ada apa sangat pun. Tak ada booth apa-apa, gel ke barang-barang lain kan yang boleh letak kat sini kan. Kalau ada lagi bagus lah, supaya meriah sikit lah. Kita tengok besok macam mana videonya. Macam biasa, jika korang suka video ini, bantu aku dengan like, subscribe, tekan butang loceng dan share. Jumpa lagi di video akan datang. Enjoy the little things. See ya.